Oi, match best oi. So dekat SmackDown. Jom kita sembang sikit, kita buat prediction sikit. Dekat SmackDown esok dekat Perth. Pukul 8 jangan lupa tu. Yang mana belum follow tu, follow lah tu. Makasih ya. First kita ada Damian Priest versus Aleister Black. Wah, last man standing match. Ini yang kita mahukan. Feud yang lama macam ni, feud yang solid macam ni, inilah yang diperlukan, last man standing. So last man standing ni rules dia no pinfall, no tap out, no DQ. Semua no. Dan dia boleh main kat mana-mana sahaja. Kau nak main kat backstage pun boleh. So macam mana nak kira menang? Tak ada pinfall, tak ada kira 1, 2, 3. So siap dah nama pun last man standing. Salah seorang yang terbaring, ref kira sampai 10 tak bangun, yang standing tu lah menang dia. Contoh kalau Damian Priest dia senang kau dah terbaring, opponent kau dah terbaring, kira sampai 10, dia tak bangun juga, kau menang gitu, barulah last man standing. Kalau kau tanya aku untuk match ni, aku macam berat ke Aleister Black lah, sebab beberapa feud sebelum ni nampak macam dominan ke Damian Priest kan. So kalaulah dia selalunya match-match last man standing ni dia nak kasih rehat kat salah satu wrestler ni sebab confirm yang tak bangun sampai 10 kali kena kira tu mesti kena hantam kau-kau punya. Mungkin akan ada injury yang akan berlaku dekat opponent yang terbaring tu. Aku rasa Aleister Black akan menang and Damian Priest akan injet panjang Lepas tu kita ada WWE Tag Team Champion Wyatt Singh versus Street Profit lagi. Dah aku rasa ni dah dekat 3 kali diorang bertemu. Kasihlah tag team lain pula. So kalau ni Street Profit still tak menang lagi, diorang dah tak boleh nak challenge apa semualah. Wyatt Singh akan kata berkembang maju lah. Tapi macam berat aku kata Street Profit akan rampas balik title ni, atau Wyatt Singh akan menang, Street Profit akan bubar. Sebab kita dapat tengok Angelo Dawkins dan juga Montez Ford ni macam ada something wrong kan. Sejak dekat Clash in Paris tak silap aku yang diorang lawan, kita dapat tengok yang diorang dua ni macam ada perselisihan faham. Aku okey untuk storyline tu. Dan kalau kau tanya aku nak storyline tu Wyatt Singh kena menang untuk Street Profit ni bubar dan diorang akan bergerak solo. So aku tak sabar nak tengok Montez Ford ni gerak solo. Kalau dia nak tag team, kasih pula dengan Javon Evans. What a tag team Open challenge lagi untuk United States Champion. Wah, Sami Zayn. Aku tak nak predict siapa yang akan menang. Aku rasa Sami Zayn akan retain. Cuma kita nak predict siapakah yang akan challenge untuk ni open challenge berapa banyak challenge US champion ni. Aku ada 3 nama lah yang mungkin akan orang kata mengisi kekosongan itu. Yang pertama semestinya ramai yang nak ubah Femi selepas dia retron dia punya title dekat NXT. So tak ada masalah kalau dia nak first debut dia dekat SmackDown and challenge Sami Zayn untuk open challenge. Yang kedua mungkin Santos Escobar, sebab dah lama sangat tak jumpa dia kan. So banyak rumours kata si Santos Escobar tu yang akan datang untuk open challenge ni. Dan yang ketiga ini rumours saja. Mungkin Edge Edge akan buat kemunculan dekat open challenge ini. Kalau sekali predict lalas Carmelo Hayes kan, tak pun Demis, boring. Main event, aku rasa ni main event lah kan. Sebab champion lawan champion ni. Kita ada Tiffany Stratton, Stephanie Vecchia versus Julia dan juga Kiana James. So, ini aku rasa Kiana James dan juga Julia akan menang. Sebab kalau diorang kalah, diorang akan ada lagi macam, sebab esok tu diorang akan ada match Tiffany lawan dengan Stephanie Vecchia dekat Crown Jewel. Aku mengharapkan diorang kalah dan mungkin kekalahan itu menyebabkan diorang ni akan lagi renggang dan akan lagi suntikan yang amat berharga lah untuk match esok tu. Mungkin akan lagi hype lah dengan kekalahan diorang di atas Julia dan juga Kiana James ini. Aku mengharapkan tu lah, kalau diorang menang pun macam, alah korang dah menang, happy-happy.
esok jumpa lawan macam tak syok kan, dia orang kena kalah, and then mungkin kekalahan itu akan menuduh each other dan akan menghangatkan lagi match diorang dekat Crown Jewel esok. Esok pula Sabtu. So cuba korang komen pula prediction korang untuk keempat-empat match ini. Korang komen kat bawah.